Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan kabiran wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunqidhu qailaha min 'adzabin alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan pada seluruh jemaah, sama ada dewasa, remaja, belia-belia manis serta kanak-kanak, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dan berbaktilah kepada Allah, mudah-mudahan akan berjaya dan berbahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah sekalian, di hari yang penuh keberkatan dan kegembiraan ini, marilah kita melahirkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk berhimpun di rumah Allah ini, sambil melafazkan takbir membesarkan Allah dan menunaikan salat sunnah. Jika dilakukan juga akan timbulnya huru-hara, kacau balau dan kerusakan kata jiwa manusia dan harta benda. Bulan-bulan haram ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 peristiwa besar berlaku di bulan Zulhijjah. Pertama, Aidil Adha, kedua pembinaan Ka'bah atau Baitullahil Haram, dan ketiga ibadat haji. Para jemaah yang dikasihi Allah, hari ini 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Aidil Adha, Aidil Akbar, hari raya Qurban atau hari raya haji. Mulai hari ini hingga 13 Zulhijjah kita diharamkan berpuasa dan dituntut menunaikan salat Aidil Adha dan melakukan sembelihan korban. Konsep pertama di dalam sambutan Aidil Adha ialah melaksanakan korban, sama ada dalam bentuk wajib atau sunat. Konsep bersyukur dengan nikmat Allah juga adalah satu lagi nilai dalam sambutan hari raya ini. Bersyukur dengan nikmat Allah, apatah lagi bersyukur kerana kejayaan anak-anak kita dalam peperiksaan atau mendapat pekerjaan, atau kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Di dalam takbir pula, kita melaungkan kata-kata bahawa ibadat atau pengabdian diri kita hanya kepada Allah, dan kerana itu kita sedia berkorban walau apa saja pun. Ada di antara kita terlalu kuat beramal, di mana sembahyang sunatnya jarang tertinggal, doanya menitiskan air mata, wudunya tak putus, sujudnya panjang, apatah lagi di waktu sunyi. Bangun di tengah malam, Masya Allah, istighfar entah berapa ribu kali, tetapi malam sekali. Apabila hari raya menjelang, ia berpesta seakan tanpa hirau halal dan haram kerja buatannya, kerana konsep hidupnya air dan minyak tidak bercampur. Tetapi ingat, kerana kita semua ini pernah menyaksikan kematian orang terdekat atau sahabat handai atau siapa saja, dan kita juga akan menyusui mereka itu. Nah, di hadapan Allah nanti, di akhirat nanti, bukan saja ditanya tentang salat, saum kita, zakat dan haji saja. Sebaliknya, makan minum kita diperhitungkan, pengisian Aidil Adha kita ditanya, dan tidak sesuatu pun tersembunyi dan terlepas dari pengadilan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu lagi peristiwa yang berlaku dalam bulan Zulhijjah ialah ibadat haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Betapa besar pahala dan faedahnya yang boleh didapati daripada ibadah haji. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat bahawa tuntutan Allah supaya kita menunaikan rukun haji ke Mekah bukanlah seperti tuntutan diri kita untuk melancong atau melawat tempat perayaan. Mana pekerjaan kita itu mudah atau susah? Kenapa seronok kita melancong di tempat lain daripada mengerjakan ibadat haji? Sebenarnya, mengerjakan haji, kata seorang tokoh agama, ialah satu proses menghadapi kematian. Kerana mandi kita yang akhir untuk ihram sama seperti mandi mayat. Memakai ihram seperti orang yang dikafankan, meninggalkan segala urusan dunia ketika berihram, serupa dengan keluarnya kita dari dunia menuju ke alam kubur. Mereka mengucap selamat tinggal kepada keluarga.
harta benda dan segala yang ada untuk menunaikan haji samalah seperti orang-orang mati atau orang yang meninggalkan dunia ini. Perjalanan ke tanah suci Mekah bukan semata-mata perjalanan jasad, malah ia merupakan perjalanan rabbani, yaitu perjalanan yang disertakan ketulusan hati nurani serta perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, "Man malaka zadan aw rahilatan tabluhu ila Baitul Haram wa lam yahud fala alayhi an yamut yahudiyyan aw nasraniyyan." Rawahu Tirmidzi. Sesiapa yang membeli kebekalan dan menaikkan kenakan yang boleh menyampaikan dia ke Baitullah Haram tetapi tidak menunaikan hajinya, maka tidaklah ia mati melainkan sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Alangkah baiknya jika perlu haji dapat disegerakan. Yang ini semasa tubuh badan kita cergas dan sehat, kerana maut tidak memilih usia. Hukum atau ketetapan Allah jangan sekali-kali kita persendakan, kerana kita adalah makhluk dan Allah ialah Khalik. Kuasa apa yang ada pada kita? Jangan kita perasan, kerana perasaan ego yang tersemat di dada kita bukan boleh menghalang dari ketentuan Allah untuk menghapuskannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ketiga yang berlaku di bulan Zulhijjah yang patut diketahui ialah peristiwa mengenai pembinaan Kaabah atau Baitullah Haram yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Kedua-dua Nabi suci ini membina dengan kedua tangan dan kaki sendiri, mendatarkan tanah dan meninggikannya untuk dijadikan rumah yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah sendiri menamakan Baitullah atau Kaabah. Dan setelah siap didirikan, Nabi Allah Ibrahim berdoa di makam Ibrahim yang ada sekarang ini dengan katanya yang bermaksud, "Ya Allah, terimalah persembahan kami. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami muslimin untuk Engkau. Begitulah pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang benar-benar Islam. Pertunjukkanlah kepada kami cara peribadatan kami. Berilah ampun terhadap kami kerana Engkau yang Maha Pengampun dan Pengasih." Jemaah yang dikasihi Allah, bagi kita yang berkemampuan mengerjakan haji ke Baitullah Haram, adalah tidak wajar jika alasan diberi dengan mengatakan belum sampai seru untuk mengerjakan haji, sedangkan Nabi Allah Ibrahim telah lebih awal menyeru manusia untuk mengerjakan ibadat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini di bulan yang sangat besar makna dengan arti korbanan. Negara kita kini dilanda gejala perpecahan yang merata. Perpecahan yang nyata atau tersembunyi tentu ada dan tidak dapat dinafikan. Kita boleh membacanya melalui akhbar atau melalui media elektronik tentang perpecahan orang-orang Melayu, khususnya orang-orang Islam. Perpecahan saudara mara yang semakin merebak. Perpecahan ini kalau dibiarkan akan lebih parah, kerana antaranya akan memberi laluan kepada kaum lain untuk menerajui kita orang Melayu. Kita orang Islam akan memberi ruang kepada generasi asing menguasai kita. Mana perginya kita? Kita pernah melalui 13 Mei dan ada di antara kita pernah menempuh zaman pemerintahan Jepun. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah berpunca dari perpecahan kita orang-orang Melayu. Oleh itu, mimbar ini menyeru pada semua kita khasnya supaya berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah yang hanya Allah mampu membawa kepada perpaduan kita. Sebab itulah sejarah telah mencatatkan bahawa Rasulullah SAW telah memecahkan perpaduan yang berasaskan jahiliyah di kalangan orang Arab jahiliyah demi untuk mencapai perpaduan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terlalu mudah bagi kita untuk bertutur dan bertuturkan ucapan mahu kembali kepada Allah dan Rasul. Sebenarnya, realitinya sedikit saja yang dapat berbuat demikian. Sedikit saja yang dapat mendekati Allah dan Rasul. Al-Quran dan Sunnah menjadi asas perpaduan. Tetapi masih terlalu asing bagi kita jamaah. Jamaah salat waktu kita di Sarawak ini berbanding dengan bilangan penduduk di sini terlalu kecil. Contoh berazamlah kita bahawa selepas ini nanti kita memenuhi surau ini untuk berjamaah. Bukan hanya kita mengamalkannya di bulan-bulan tertentu saja. Ingatlah bahawa punca kejadian yang tak sehat adalah daripada kurangnya perpaduan di antara kita. Berlakunya kejadian kucingnya, pecah rumah, ugutan, perkosaan adalah kerana kurangnya ketaatan kita kepada agama. Kepada anak-anak yang dikasihi sekalian, pada generasi muda,
Mimbar ini menyeru bersungguh-sungguh bahawa anda semua bakal mewarisi kepimpinan negara. Anda semua akan mencorakkan negara ini dengan acuan dan warna yang kamu suka. Jika kamu corakkan negara ini dengan leka dan dengan kerosakan dunia tanpa ada tanda-tanda untuk kembali menghayati Islam, jika kamu masih membiarkan orang-orang kafir mempersenda, memperkutuk-katikkan Islam dan bangsa kita, mereka mempersenda pemimpin-pemimpin Islam, dan kita pula bersekongkol dengan mereka. Dan jika kamu masih terus berlumar dengan maksiat, jika kamu menjauhkan diri dengan seru dan surau dan masjid, jika kamu liar untuk berdamping dengan para ulama, jika kamu masih belum menguasai ilmu fardu ain, maka kamu akan hancur. Bangsa kamu akan hancur dan Islam akan hancur. Islam kamu akan lari jauh dan ketika itu tidak ada lagi tanah Melayu, tidak ada lagi bangsa Melayu. Jauh sekali kedengaran suruhan-suruhan azan di masjid dan surau. Kepada ibu bapa, mimbar ini menyeru supaya sama-sama kita lebih berusaha untuk mengawal dan mengambil tahu tentang pergerakan anak-anak. Kurang-kurangnya anak-anak kita tahu bahawa kita sentiasa ambil pusing atau mempedulikan mereka. Kita tidak mahu masyarakat kampung tersusun ini khasnya dan persekitarannya menjadi perbuatan buruk orang. Malu kita terhadap orang-orang luar, apatah lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak-anak, jagalah nama baik ibu bapa dan diri kamu sendiri. Kepada ibu bapa pula, tolong ambil perhatian lebih kepada anak-anak, kerana sesungguhnya pengorbanan begini amat dikehendaki oleh Islam. Kalau dilihat sekitar 2-3 hari ini masih berkeliaran berpasang-pasangan di sekitar tempat kita. Dengan itu kita berharap pada semua yang ada di sini mudah-mudahan menegur kepada para yang remaja khususnya yang berada berkeliaran di tempat-tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat sekalian, marilah kita kembali kepada Allah dan Rasul dan mengingatkan pengorbanan kita bagi memastikan Islam dan generasi akan datang dapat dimurtabatkan di tempat yang sewajarnya dengan didorong oleh umat yang satu bersatu padu dan dihormati. Ingatlah bahawa bumi tidak pernah kering dengan falsafah. Akan terus wujud manusia yang inginkan kebaikan dan menjalankan kebaikan itu dalam bahasa yang indah dan lunak didengar. Yang menjadi masalah ialah bumi jarang sekali mendapat ahli falsafah yang melaksanakan falsafahnya, dan falsafahnya itu pula merangkumi seluruh kehidupan. Ada manusia baik di suatu bidang, tetapi tidak baik pula di bidang yang lain. Demikianlah kelemahan manusia. Manusia ini pula pada umumnya bukan saja memerlukan kata-kata dan falsafah yang baik, tetapi manusia juga memerlukan model atau contoh yang boleh memberi kesan daripadanya. Anak-anaklah yang diharapkan supaya menjadi model yang maksudkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.